Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat-sangat berasa nak kata sedih, terharu ke bangga ke apa, tak tahulah, bercampur aduk lah. Apa pun, tahniah kepada Ketua Pemuda UMNO Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh, yang juga sekarang dah menjadi mantan Exco Negeri Melaka. Dengar khabar dia baru letak jawatan sebagai Exco, menyahut cabaran daripada Exco ataupun YB daripada DAP. Sebenarnya yang sepatut letak jawatan keluar daripada kerajaan adalah DAP. Pasal itu kerajaan BN. BN memonopoli kerajaan negeri Melaka. Tapi sebab ini YB ni daripada parti chauvinis yang memang tak tahu malu, yang tak ada maruah. Tak apalah, ni ada seorang wakil orang Melayu yang bermaruah. Bila dicabar, apa yang takut? Sebab jawatan ni bukan jawatan yang untuk sampai mati. Dan rezeki, Dr. Akmal selalu berpegang kepada rezeki Allah tentukan. Bukan pemimpin, bukan ketua menteri, bukan presiden. Rezeki tak salah alamat. InsyaAllah dengan peletakan jawatan Dr. Akmal, beliau akan lebih disanjung oleh pejuang-pejuang Melayu, terutamanya NGO-NGO Melayu. Ini cabaran kepada pusat pula. Bila nak keluar letak jawatan daripada pusat UMNO, you punya ketua pemuda lebih hebat lah. Kalau ni compare dengan presiden, tak takut pun. Bila orang bersih, bila orang yang tak ada isu, bila orang tak ada skandal, dia boleh buat apa saja. Dia tak takut. Dan dia lepas ni menyerang. Dia tidak akan diam, dia kata. Dia akan attack DAP secukup-cukupnya. Kenapa dia berani? Kerana dia seorang yang bersih. Orang yang kotor, orang yang rasuah saja takut dengan DAP. Itu yang saya tekankan. Tahniah Akmal, jadi YB, kalau kena pecat dalam UMNO, join Perkasa. Bersama Perkasa, bersama NGO, lebih bagus perjuangan daripada bersama dengan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang tak pentingkan agama, bangsa dan negara, pemimpin yang pecah belahkan Melayu. Tinggalkan. Ini saya nak mengucapkan juga selamat bersidang kepada perwakilan UMNO dalam hujung minggu ni, selama 4-5 hari ni. Saya mengucapkan selamat ulang tahun memuja pemimpin. Ini sebab setiap tahun dah, kalau kita tengok ucapan-ucapan perwakilan, tak habis-habis dengan puji, dengan macam-macam pantun nak puji ke pemimpin, angkat pemimpin, satu isu bangsa, satu isu Islam, isu agama pun tidak dibangkitkan. Cuma nak memuji, mengangkat, orang kata membodek pemimpin saja. Tengoklah kalau tak percaya. Dan mereka, saya percaya, telah disusun siapa yang berucap, siapa yang perlu berucap, jangan sentuh tu, jangan sentuh ini. InsyaAllah saya percaya isu Najib tidak akan dibawa apa-apa dalam setiap ucapan perwakilan. Saya percaya. Dia akan memuji DNA terlepas. Ya, dia akan puji. Presiden kita bersih, dah dibukti oleh peguam negara bahawa kes-kesnya tidak ada lagi dah kaitan dengannya. Inilah parti. Saya sebenarnya menunggu sangat hujung minggu ini apa keputusan daripada PAU dengan usul daripada Convention Pemuda UMNO untuk tarik keluar daripada kerajaan Madani. Ini saja yang kita tunggu. Kalau tidak ada kelulusan Exco usul daripada pemuda tak diluluskan, cukup sampai di sini. Orang Melayu tak akan sokong lagi UMNO. Tinggalkan UMNO sebab dia dah lambat. Nak tunggu pilihan raya baru nak bersama, nak keluar, tak payah. Tak payah lagi. Setakat sampai ujung minggu ini saja. Kalau tidak mahu tarik sokongan, kita tinggalkan UMNO setinggal-tinggal. Tak payah nak ronding-ronding lagi. Minta parti pembangkang janganlah ronding-ronding lagi dengan UMNO. Bawa masa lagi dah.
dan kasih dia bersama, dia menang, dia akan bersama balik dengan DAP. Sekian, terima kasih. Orang Melaka apa cakap? Saya sebagai orang Melaka, NGO dari Melaka, pertama agak sedih juga. Tapi sebenarnya ini adalah pembuktian bahawa Dr. Akmal ni orang yang pegang pada prinsip. Dia tak sepatutnya lepaskan jawatan macam Pak Said kata tadi. Kerana Melaka kabinetnya terbentuk, lantikannya dibuat bukan ketika nak membentuk kerajaan perpaduan. Dia ialah kerajaan UMNO bila menang 21 dari 28 kerusi. Tak perlu. Dia majoriti. Tak perlu. Tak perlu. Tapi atas faktor ihsan daripada Ketua Menteri, dilantiknya juga wakil DAP sebagai timbalan Exco. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya harap timbalan-timbalan Exco dari DAP itu elok letak jawatan lah kalau engkau ada maruah. Kalau engkau ada maruah, tolong letak jawatan. Yang keduanya juga berkaitan dengan PAU, pemuda yang akan berlangsung hari ini. Kita harap kalau tidak ada pun usul daripada bahagian-bahagian, harap pemuda perlu membuat satu usul tergempar dan akan dibawa dalam PAU, iaitu usul untuk nak membincangkan tarik diri ataupun tidak. Kalau perkara ini tidak dapat dibawa pada PAU yang sebenar, saya rasa orang Melayu akan hilang kepercayaan. Hari itu saya sebut juga pada Dr. Akmal. Saya rasa sebahagian dari orang Melayu kata awak ni hero sekat jalan. Tapi dia penuh sekarang. Tapi hari ini Terbukti. nampaknya penuh. Terbukti. Cuma tidak dapat support. Harap pemuda dapat buat usul tergempar untuk membincangkan apakah UMNO perlu lagi berada dalam kerajaan Madani. Dr. Akmal, anda tidak pegang Exco, anda tetap orang yang dipercayai dan juga disanjung oleh orang Melayu, terutamanya orang Melaka. Yang Terima penuh kasih. tak boleh dipicit. Yang lain penuh kena Ya. picit. Orang tak ada masalah, orang tak ada kuat panau, kan? Yang ada masalah, yang ada kuat panau tu yang tak berani bercakap. Okey. Okey. Baik.